Saya tak pakai kunyit hidup puan. Actually kunyit hidup lebih banyak khasiat. Dia lebih banyak khasiat dia. So, saya tak pakai sebabnya saya tak nak blender saya kuning. Itu je. Assalamualaikum, hai semua viewers. Okey, hari ni Kak Zaida nak share resepi gulai kuning Padang. Ya. Dalam ni semua cinta pasal minyak. Okey, kita nak tumis, panaskan minyak di kuali ni. Saya nak tumis semua ni, daun-daun ni. Dia akan memberikan wangi pada lauk kita, iaitu serai. Ya. Daun salam. Daun kunyit. Daun limau dan lada merah. Kita tumis sampai dia naik bau. Dia dah keluar bau ni, nampak? Kemudian kita masuk 3 sekawan. Okey, sementara kita nak tunggu baunya sedap, kita nak kisar. Okey, kita nak kisar ni cili hidup, bawang putih, buah keras, halia dan bawang besar. Bawang besar tadi 2 biji kan? 1 biji kita kerat, 1 biji kita blend. Dah berbau wangi, kita nak tumis bahan-bahan yang kita kisar ni tadi, ya. Bawang besar, bawang putih, halia, lengkuas, cili merah ataupun cili hidup dan buah keras. Kita tumis sampai dia garing atau pecah minyak. Kalau lada merah tak, you kena pastikan dia masak betul dia puan. Takut nanti makan sikit perut sekarang. Kita tunggu sikit lagi. Okey, Kak Zaida kecilkan api. Kita nak masuk ketumbar serbuk, jintan putih. Saya pakai serbuk kunyit. Kalau puan pakai kunyit hidup. Blend tadi sekali dengan lada. Dan ini adalah lada putih. Ya, nanti ada juga yang tanya kenapa tak pakai kunyit hidup. So, saya tak pakai sebabnya saya tak nak blender saya kuning. Itu je. Okey, kita dah tumis ni, kita nak masukkan air. Kita tumis sekejap lagi sampai dia pekat sikit. Okey. Dah pecah minyak macam ni, nampak? Saya masukkan terus air asam jawa. Okey, kita nak masukkan garam. Saya masak sekarang ni adalah 2 ekor ayam, ya. Jadi, Kak Zaida masukkan ayam. Okey, Kak Zaida balik-balikkan sebentar. Okey, kita masukkan air. Air puan kena agak-agak ikut selera masing-masing, ya. Alright, saya masukkan santan. Lauk ni dia bersantan dan dia lemak santan. Puan tak suka banyak santan, terpulang, letak sikit saja. Kalau suka santan banyak, ikut 200 ml. Kita balik-balik dulu. Ya. Okey, kita nak masukkan semua bawang besar yang kita dah iris dan juga kacang panjang. Okey, kita tunggu dia mendidih. Alright, Kak Zaida nak tabur sedikit daun kunyit yang kita dah iris. Kita nak bagi more bau daun kunyit. Okey, alhamdulillah. Dah pun siap lauk kita. Alhamdulillah, dah pun siap resepi kita hari ini, iaitu gulai kuning Padang buat tetamu Kak Zaida. Untuk perempuan di luar sana, selamat mencuba.